E-hailing atau khidmat pribad yang popular dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris merupakan salah satu pengangkutan yang popular. Aplikasi pribad ini boleh dipesan melalui aplikasi Telegram yang disediakan oleh para pemandu. Nak tanya tak tentang isu-isu terbaru ni mengenai private yang kacau passenger dia? Tahu tak? Tahu. Saya nak tanyalah, kalau apa pendapat awak tentang insiden yang baru berlaku? Bagi saya benda tu tak wajar lah kalau dia suruh kita duduk depan. Tapi kalau ramai orang, memanglah boleh kita duduk depan. Tapi kalau seorang-seorang tu, saya rasa saya lagi selesa duduk belakang. Sebab saya perempuan kan. Tapi bila dia minta, saya pun akan tension. Kalau sekiranya jadi dekat awak lah, awak terpaksa naik private seorang-seorang dan dia buat macam lepas tu dia kata macam dalam tu lah dia ada gambar awak semuanya. Awak nak buat apa? Bagi saya block dia kot. Saya sebarkan sama macam yang warna asal. Untuk precaution lah. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Menurut sumber awam, isu pribad tidak selamat bukanlah hal yang baru. Ini mengakibatkan timbulnya debat adakah pribad ini selamat atau tidak. Antara isu-isu yang saya nampak sering kali menjadi bualan dan juga selalu di-upkan dalam status kawan-kawan, student-student UPSI adalah gangguan seksual lah, terutamanya kepada golongan perempuan. Kalau sekiranya isu tersebut berlaku dekat awak, apa tindakan yang awak akan lakukan? Tindakan yang saya akan lakukan, saya akan call kawan. Kalau macam apa-apa jadi yang tak baik, saya akan call kawan saya. Setakat ni ada pernah kena ganggu-ganggu ke? Oh, tak ada. Ada lagi? Okey, itu saja daripada kami. Saranan kepada golongan wanita lah. Pergi menggunakan private boleh, tapi dengan berteman. Satu, untuk memastikan dorang ada kawan lah, dan juga yang pemandu private ini pun takut jika dorang mengambil kesempatan semasa pelajar-pelajar ini menggunakan perkhidmatan private. Kedua adalah pelajar-pelajar, khususnya wanita juga, boleh sentiasa memberikan lokasi kedudukan mereka, live location mereka. Sebagai contoh, kita ada banyak apps kan. Paling jelas yang paling banyak kena guna adalah WhatsApp. Kita boleh share location kepada kawan-kawan ataupun ibu bapa ataupun orang-orang yang kita percayalah, yang memang boleh tahu kita berada dalam masalah, boleh senang kita kontak kalau ada dalam masalah. Yang ketiga adalah daripada pemilihan pemandu private itu sendiri. Sebagai contoh, private mungkin banyak digunakan, didapatilah dan menggunakan aplikasi Telegram dan juga WhatsApp. So daripada sini kita boleh bertanya kepada pemandu, adakah dia kita boleh state lah, nyatakan dalam sama ada pelajar-pelajar perempuan ini mau pemandu yang perempuan ke lelaki. Kalau boleh yang perempuan, ambil yang sama jantina lah perempuan, untuk elakkan gangguan seksual itu berlaku. Itulah cadangan saya.